Dan pada 5 Mei apabila perkara itu dibawa ke Mahkamah Tinggi Rayuan, bahagian rayuan dan kuasa-kuasa khas telah membuat keputusan membenarkan permohonan gereja Katolik untuk membuat semakan, kehakiman, yakni dari sudut undang-undang terhadap larangan menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan mingguan Herod. Ini yang berlaku. Maknanya mahkamah benar permohonan. Sampailah daripada 5 Mei 2008 sehinggalah 31 Disember 2009, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur namanya Lau Bi Lan telah membenarkan gereja Katolik menggunakan perkataan Allah dalam penerbitan mingguannya setelah beliau berpendapat bahawa setiap individu mempunyai hak berperlembagaan untuk menggunakan kalimah Allah tersebut dan ia bukannya eksklusif kepada umat Islam. Statement ini menarik perhatian kita kerana di sini cuba tuan-tuan renung ayatnya. Setiap individu mempunyai hak berperlembagaan untuk menggunakan kalimah Allah tersebut dan ia bukannya eksklusif kepada umat Islam. Apa makna statement ini? Secara mudah kita boleh nampak bahawa apabila takrif Allah, definisi Allah dibawa kepada perlembagaan untuk menentukan boleh atau tidak boleh, bermakna di situ ideologi manusia sudah mula mengukur hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah berlawanan dengan hakikat sebenar manusia sebagai hamba yang dicipta Allah. Sepatutnya manusia menerima hakikat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bagaimana manusia seharusnya menerima Allah. Tetapi fenomena ini kita tidak boleh anggap dia sesuatu yang tak betul. Sebaliknya itu cara yang terbaik untuk menyelesaikan dua pertembungan antara dua agama. Jadi jalan tengah bagi mereka ialah perlembagaan. Tetapi walhasilnya saya nak sedarkan di sini, kalau kita berhujah dari sudut perlembagaan untuk membuat justifikasi dalam perkara ini, saya rasa perkara itu tidak akan selesai sampai bila-bila. Kerana perlembagaan bukanlah sesuatu yang muktamad untuk menentukan status Allah Subhanahu Wa Taala itu macam mana. Jadi kita kena faham isu ini. Jadi lepas ini maknanya saya tidak akan lihat dari sudut perlembagaan sebagai landasan kepada perbincangan. Kerana di dalam al-usul yang kita akan bincang nanti, kita akan tengok dari sudut mana. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada 31 Disember setelah mahkamah buat keputusan ini juga, mahkamah telah memberi kebenaran kepada Tan Sri Murphy Pakiam Archbishop Roman Katolik ini untuk menggunakan kalimah Allah dalam akhbar mingguan The Herald Catholic Weekly ini. Jadi maknanya dia terus dapat lesen pada hari itu. Maka dari 31 Disember 2009 terus sahaja 5 hari berikutnya, iaitu 5 Januari 2010, Menteri Dalam Negeri waktu itu Datuk Isyamuddin ini mengemukakan permohonan untuk menangguh pelaksanaan perintah diri. Jadi dari situ 5 Januari 2010 mahkamah menerima permohonan. Jadi 6 Januari 2010 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Peguam Negara, di mana Menteri menyuarakan kepada Peguam Negara Datuk Seri Abdul Ghani Patai untuk menangguhkan dulu kebenaran yang telah diberi oleh Hakim Lau Bi Lan tadi. Jadi buat sampai tahap itu maknanya kebenaran yang diberi oleh Hakim tadi tertahan kerana ada permohonan daripada pihak kerajaan dan dibenarkan oleh mahkamah. Jadi kalau kita tengok tempoh yang berlaku di antara permohonan dari permohonan di antara dua-dua pihak itu begitu orang kata rapat, dan maknanya isu ini isu yang kontroversi juga dalam negara. Kemudian benda ini berterusan sampailah pada 10 September 2013, di mana Mahkamah Rayuan Putrajaya menangguhkan kes rayuan berhubung penggunaan kalimah Allah pada satu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Jadi dia buat keputusan gitu untuk menangguhkan benda ini. Ini lebih kurang
Kemudian kes ini teruskan. Berikutkan keputusan mahkamah menolak permohonan titular Roman Catholic Archbishop tadi. Kemudian tuan-tuan sekalian, sehinggalah kepada tarikh 21 Oktober baru ni, iaitu 2 hari sebelum hari raya, pada 2013, keputusan yang dibuat Mahkamah Rayuan hanya merujuk kepada kes menggunaan kalimah di dalam penerbitan Herald. Ini yang kita nak bagi tahu tuan-tuan. Daripada 10 September 2013 sehinggalah dibicarakan balik kepada 21 Oktober, dan mahkamah membuat keputusan untuk merujuk kepada kes penangguhan. Maknanya ditangguh dulu penggunaan kalimah Allah di dalam penerbitan The Herald sahaja, dan bukan secara umum diputuskan kepada kalimah Allah yang terkandung di dalam semua Bible. Ini yang saya katakan sebenarnya dari awal perbincangan kita pada minggu lepas, bahawa semua pihak di Malaysia tidak melarang kalimah Allah diguna dalam Bible. Yang berlaku isu ialah apabila benda itu hendak diguna dalam majalah untuk disiar secara terbuka sebagai satu akhbar berbahasa Melayu. Di situ kesnya.